Itu Haris dan rakan-rakannya. Ceria kan? Haris sangat digemari rakannya. Namun, semua itu tidak kekal lama selepas satu peristiwa yang membuatkan Haris menyepi dan berubah sama sekali. Kau ada dengar tak? Hari tu doktor ada cakap ada budak kelas kita terlibat dengan kes darah. Apa tu? Kena Haris, budak kelas kita tu. Kena? Hari tu aku ada nampak dia ambil macam pusat dekat belakang sekolah. Tak tahu lah betul ke tak. Oh, serius lah Haris? Aku rasa lah Haris sebab dia paling baik tau dalam kelas. Tak pernah buat hal lagi. Wah, dia baik kita kan? Saya bagi kita sama bincang. Betul? Saya tolong kita. Betul tu. Tu kau pernah juga. Betul. Ada orang cakap juga. Aik, cop-cop. Mesti korang pelik kan? Kenapa tiba-tiba si Amsyar ni nak fitnah si Haris ni? Macam ni ceritanya. Okay semua boleh mula menjawab sekarang. Susahnya soalan ni. Macam mana ni? Aduh. Soalan ni susah sangat lah. Aku nak menyiru lah. Nasib baik aku bawa telefon. Ish, niru pula si Amsyar ni. Kalau aku tak bagi tahu doktor, tak adil pula untuk orang lain. Tak apa, tunggu habis ni. Doktor? Ya. Tanya kepada semua. Tetapi malangnya saya dapat terima satu aduan yang salah seorang daripada pelajar kita didapati meniru. Sebagai itu, pelajar tersebut terpaksa digagalkan atas kesalahan yang dilakukan lah. Ush, macam mana aku boleh gagal ni? Bukan hari tu Haris duduk sebelah aku. Kau tunggu aku viralkan kau. Lepas aku siap edit gambar ni, aku nak share kat laman sosial. Biar padan muka kau, tak guna betul Haris. Dah tu kita tak payah kau mana. Boleh ke? Macam mana? Setuju je. Syed? Boleh? Hari jom belah nanti dia datang ke belah. Boleh. Dia datang, dia gerak. Kini, Haris telah pun menjadi mangsa kepada bully cyber. Oleh disebabkan itu, Haris telah menerima impak negatif daripada perkara tersebut. Antara kesannya, Haris mula dipulau oleh rakan-rakannya. Selain itu, Haris juga sukar untuk fokus di dalam kelas sehingga ianya menjejaskan prestasi dirinya. Do you understand what is explained? So class, okay, that's all for today. And Haris, can I meet you after class? Okey sir. Haris, awak okay ke? Sebab saya nampak tadi waktu kelas pun awak macam tak fokus. Saya panggil awak tak jawab. Dan awak pun nampak macam sedih, tak happy macam dulu. Awak ada apa-apa masalah kah? Tak tahulah doktor. Tapi tadi tiba-tiba kawan-kawan saya semua dia dah macam pulau saya. Tapi saya tak pasti apa salah saya. Oh macam tu. Mungkin awak boleh settlekan, cakap elok dengan kawan-kawan awak. Sebab saya tak nak benda ni ganggu awak punya akademik. Sebab saya tahu awak mempunyai potensi yang tinggi. Baiklah doktor. Nanti saya try approach dia orang. Matt, kau rasa asal dia orang macam pulau aku tadi? Ya, aku pun perasan tadi. Aku rasa aku tahu sebab ni. Okay, kau tengok gambar kau dalam air dulu. Ni Haris.
Aku tak buat. Ya, aku pun tahu memang kau tak buat benda-benda macam ni. Aku rasa ada orang nak jatuhkan kau. Tak apa Haris, benda ni kita tolak tepi dulu. Dan kita pergi solat dulu lah. Sebab solat memang penting kan dalam kehidupan kita. Setuju. Apalah salah aku sampai kena fitnah macam ni. Wajar. Akibat daripada itu, Haris semakin menyepi. Dia tidak lagi bersuara, tidak lagi tersenyum, dan mula mengasingkan diri menjauh daripada semua. Bukan kerana pilihan, tetapi kerana dia dipalau akibat buli cyber oleh rakan-rakannya sendiri. Sedikit demi sedikit, semangat Haris semakin hilang. Assalamualaikum saudara. Saya tengok awak daripada tadi lagi termenung. Ada masalah ke? Cuba share. Boleh saya duduk? Boleh, sini. Tak tahulah Ustaz. Saya sebenarnya ada problem. Tapi benda tu melibatkan aib saya jugalah. Boleh saya tahu apa masalah awak? Saya difitnah Ustaz. Ustaz rasa apa yang patut saya buat? Saya faham perasaan awak. Berat juga. Tapi awak kena ingat, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih, Allah sentiasa bersama kamu. Baik Ustaz. Faham. Boleh saya ambil nombor phone? Walaupun dengan nasihat, kesan buli cyber itu memakan dirinya. Ya Allah Haris, kenapa semua macam tu? Ni ayah ada buat, ayah untuk Haris ni, nak minum tak malam? Pergi mana tu? Ha? Haris? Ya Allah, budak ni suka hati yang lepas pintu kat rumah ni. Haris! Haris! Ya Allah, Haris, kau apa istighfar Haris? Kau kenapa ni sampai bunuh diri ni, Haris? Inilah kesan buli cyber. Haris yang dulu penuh tawa, kini tenggelam dalam diam, patah tanpa suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tajuk kajian saya ialah pengaruh dunia digital terhadap pembentukan nilai insan dengan tema nilai insan era digital. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti kesan dunia digital terhadap nilai remaja, menilai peranan teknologi dalam pembentukan akhlak dan menganalisis impak buli cyber. Isu ini dapat dikaitkan dengan beberapa aliran falsafah, antaranya realism yang menekankan penerimaan terhadap realiti dunia digital tetapi mengajak kita menilai kebenaran dan nilai dengan kritikal. Paradigma pula menilai teknologi berdasarkan manfaatnya. Jika ia membina akhlak dan tanggungjawab, maka ia wajar diteruskan. Manakala eksistensialisme mengingatkan bahawa setiap individu bertanggungjawab terhadap pilihan digital mereka. Apa yang ditonton, dikongsi dan ditulis melambangkan nilai diri. Dunia digital memberi kesan dua hala. Dari sudut positif, ia membantu remaja membina pengetahuan, kemahiran dan hubungan sosial. Namun dari sudut negatif, ia juga menyebabkan ketagihan, keruntuhan moral dan buli cyber yang menjejaskan kesihatan mental. Kesimpulannya, dunia digital boleh menjadi alat membina atau meruntuhkan nilai insan bergantung pada kesedaran, pilihan dan tanggungjawab kita sebagai pengguna. Sekian, terima kasih.